أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ موسى الله ونفعنا به بعلومه هنا في دارين yamin. Misalnya dengan Aul, suami dan 5 saudara perempuan, seibu sebapa. Jadi kita tengok balik semalam bincang tentang tasrihul masail, menyusahkan masalah. Ini kena perhati sikit. Dia agak susah sikit. Kita tak betul-betul pula. Masuk tasrihul masail lah kita. Masuk mengesahkan masalah ni. Pembetulan masalah ataupun namanya pembetulan masalah. Maknanya mencari angka terkecil yang boleh digunakan untuk membagikan semua bahagian waris dengan angka bulat tanpa ada pecahan. Mencari angka terkecil yang boleh digunakan untuk membahagikan semua bahagian pewaris. Kalau kita cari angka yang terkecil ni, yang mana boleh digunakan untuk membahagikan semua bahagian pewaris. Dengan angka ni kita boleh bagi masing-masing, boleh bagi bahagian ni boleh bagi pada waris dengan angka bulat tanpa ada pecahan. Dia boleh bagi terus, 2 boleh bagi 2. Satu bahagian nak bagi 2 orang tak boleh, ada jadi pecahan. Jadi kena cari bahagian angka yang terkecil supaya boleh dibahagi. 2 ni bagi pada kita 2 bahagian bagi 2 orang tanpa ada pecahan. Yang satu tak boleh bagi 2. Jadi dia cari angka yang kecil ni supaya bahagiannya boleh dibagi tanpa ada pecahan. Semalam tu kata semalam kata jika tabayun bahagian antara sinfin dibukukan bilangan sinfin dengan bilangan sinfin pada asal masalah. Darabkan dengan aulnya jika ada aul. Jika ada aul kita darab. Kalau aul darabkan dengan aulnya. Misalnya tak ada dengan aul, suami dan 2 orang saudara seibu sebapa atau seibu. Masalahnya 2. Inilah suami pasal kedua saudara seibu 2 orang. Saudara seibu sebapa, aku Syafiq 2 orang. Jadi darabkan terus. Sekarang 2 dengan 1 ni panggil tabayun. Tabayun darab je. Bila 2 darab ke asal masalah, 2 darab 2 jadi 4. Jadi 4. Nombor 1 dia kata dia tabayun. Ya, artinya bahagian itu iaitu 1 dengan bilangan-bilangan sinfin, iaitu 2. Ini 1 bahagian dengan bilangan puak ni, puak sinfin ni, golongan ni, kumpulan 2. 1 dengan 2 panggil tabayun.
Kerana kaedah tabayun itu bahawa tiada menghabisi akan keduanya, melainkan satu. Dua dengan satu ni, kalau contoh tabayun ni 3 dengan 4, boleh tak kita bagi sampai habis? 4 bagi 3, tak boleh kan? Tak jadi nombor pecahan 4 bagi 3. Tapi melainkan satu. Kalau satu adalah 4 bagi 1, macam ni 2 bagi 1. 1 ni memang boleh pun 2 bagi 1, 2 lah. Atau kita melainkan satu. Jadi ini tetap dikira tabayun. Jadi bahagikan dia tabayun, darab dia 2 darab. Ambil bilangan ni terus. 2 darab 2, 4. Jadi 2 je antara bilangan ni sama ada tabayun ataupun tawafuk. Dia tak tengok 4 tamasul, tadakhul tak kira. Ambil tabayun atau tawafuk yang antara kumpulan ni dengan bahagian dia. Bilangan kepala dengan bahagian. Sama ada tabayun ataupun tawafuk saja. So, misal lagi misal dengan aul. Ini tak ada aul. Dan tabayun. Misalnya tabayun tu dengan aul. Dia aul soalan. Suami dan 5 saudara perempuan, seibu sebapa atau sebaik atau seibu. Soalan lain pula baru. Suami dengan saya seibu sebapa. Saya lelaki, dia perempuan. Saya perempuan, saya siapa? Betul. Syafiqah. Berapa sama mak ayah aku? Dia boleh sini berapa? Dia boleh kandung sini satu. 5 orang. Misalnya dengan aul, suami dan 5 saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa. Kalau kita buat saudara perempuan sebapa pun samalah, sahabat juga. Masalah suami dan 5 orang saudara perempuan seibu sebapa ni 5. 5 macam mana kita dapat 5? Satu per 2. Yang soda. Jadi kena selesaikan. Masalah apa? Masalah. Buat ni tadi 2. 2 bagi 2. Tinggal lagi 1 nak bagi 5 orang. Tak boleh. Jadi nombor pecahan. Okay. Kata tadi masalahnya 5. Masalahnya misalnya dengan aul, suami dan 5 saudara perempuan, seibu siapa? Masalahnya suami suami dan 5 orang saudara perempuan,
Saya perempuan dah silap. Banyak saudara lelaki. Tengok ni. Sama. Saya ada perempuan. Saya perempuan je ni. Dia makan kau. Saya ada perempuan seibu. Saya ada perempuan seibu sebapa. 1/2 kalau seorang. Daripada 2 orang 2/3. Ini jangan tambahkan berapa? 2/3. 2/3. Oh, 2/3. Ni macam mana dapat kan? Asal masalah. Tengok 2 dengan 3 ni. Panggil apa? 3 dengan 3. Tabayun kan? Dia tak ada bukan tamassul, dia tak sama. Dia tak ada wifik. Masing-masing tak ada separuh. Dan tak ada hol, tidak bermasuk-masukkan. Ini darab je. Dia tabayun 2 darab 3. Jadi 6. Kalau kita buat gandaan sifir yang terkecil. Sifir 2 apa? 2, 4, 6. Sifir 3, 3, 6. Dia sama apa? 2, 4, 6 dengan 3, 6. Dengan 3, 6, 9. Sama yang 6. Dua-dua dia sama dengan gandaan je 6 sama. Dia ambil 6 di atas. 6 bagi 2 apa? Okay, ni 6 bagi 3 2. Darab 4. Darab atas bagi bawah. 6 darab 2 12. Bagi 3 4. Jadi 3 dengan 4. 6 on 3. Kita tengok dia kata terangan dia. Masalahnya 6 diawalkan dia. Diawalkan dia kepada 7. Awalkan dia 6 tu pada 7. Itu ni jadi 7. Sebab bahagian dia banyak. 3 campur 4 7. Dan dipukulkan 5 pada 7. Okay, sekarang tengok 5 ni kita darab je. So, bahagian antara 2 ni tabayun. Bahagian dia dengan kepala dia 4 dengan 5 bagi tabayun. Tabayun dipukulkan darab je 5 dan darab dengan 7. 7 apa? 5 lah. Ini je 3. Lima ini baru tak? Ini baru rasa masalah. Jadi 3 5. Semua dah dengan 5. 3 dan 5 apa? 4 dan 5 20. Set. Kan boleh tak 20 bagi 5? Sekarang buat apa? 4. Jadi kita akan ni ada 4. 4 dan kecil. Kita bagi 5. Masing-masing ni seorang dapat 4. Salim.
Siap kita. Okey, dia kata dan jika tawafuk. Tawafuk lah. Ingat itu apa, tak ada tawafuk. Masing-masing tu ada wifik, ada setengah. Masing-masing boleh bagi 2. Tapi tak semestinya 2. Biasanya tawafuk ni maksudnya angka-angka yang meninggal pembahagian dengan satu angka tertentu. Itu muwafaqah. Dan angka-angka yang menimbul pembahagian dengan satu angka tertentu. Boleh pembahagian dengan satu angka tertentu. Contohnya 2 contoh apa? 4 dengan 6. 4 dengan 6 panggil tawafuk. Lepas tu kita kata dia masing-masing ada berikut yang boleh bagi 2. 4 bagi 2 dan bagi 2, 3. Masing-masing boleh menimbul pembahagian angka tertentu. Macam mana boleh? Dua-dua boleh, contohnya boleh bagi dengan 2. 4 boleh bagi 2. 6 pun boleh bagi 2. Bagi 2, 6 bagi 2, 3. Masing-masing boleh bagi dengan 2. Ya, kalau kata masing-masing boleh bagi 3, pula. Tapi biasanya 2 lah. Itu panggil wifik. Jadi tawafuk bahagian dengan sinfin. Dan jika tawafuk bahagian dengan sinfin, dia bahagian je dengan bilangan jumlah kepala tu tawafuk. Contohnya 4 dengan 2, 4 dengan 6. Ini kalau contoh jadi dipukulkan bilangan sinfin itu. Bilangan kumpulan tu. Ini contohnya. Kalau sini kumpulan bilangan apa 5 sini. Darabkan pada asal masalah. Dibukukan wifik. Wifik. Bukan yang bilangan ni, bukukan wifik je. Wifik ni setengah je. Contoh ni, kalau ni setengah lah, wifik je 2. Masing-masing boleh bagi 2. Kalau 4 dengan 6 wifik je 2. Ataupun mudah kata setengah lah. Dia ada juga nombor 3 ke. Masing-masing boleh bagi 3. Itu wifik dah. Bilangan setengah itu pada asal masalah. Misalnya tinggal tiada aul. Contohnya masalahnya tak ada aul. Tak ada tempat aul ni. Ibu dan 4 bapa muda. Contoh ibu dan 4 bapa muda. Ibu bapa muda apa? Pakcik Amun. Ibu dan 4 orang bapa muda. Jadi seorang tu mati, waris dia tinggalkan seorang ibu dan 4 orang bapa muda. Jadi waris dia tak ada dah. Ibu dan 4 orang muda. Seibu sebapa. Bapa saudara, seibu sebapa. Dengan mana adik-beradik bapa dia, seibu sebapa. Ataupun sebapa. Ataupun bapa muda sebapa, amun di abin. Masalah sama juga nanti. Ini contohnya, mana orang tu meninggal, bapa je dah tak ada dah. Yang tinggal waris dia ibu. Adik-beradik dia tak ada. Anak pun tak ada. Nenek tak ada. Yang ada ibu dengan pakcik je. Pakcik dengan bapak. Ibu dapat apa? 1/3. Jadi 1/3 kalau tak ada follow waris dan tidak ada
Dan saudara. Mufrad waris tak ada berbilang saudara. Tak ada saudara sini. Akhun kita tak ada. Kita makan 1/3. Kalau tidak 1/6. Amun dia golongan apa ni? Asabah. Senang kan? 3 kan? 3 kan asabah, ambil 3 yang terus atas. 3 bagi 3 baki berapa? 2. 3 tak 1? 3 tak 1? Yang tu 3. Okey, saja pasal 3 tak 1 2. Okey. Antara 2 sekarang bilangan dengan jumlah kepala. Panggil apa? Tawafuk. Antara 2 ni tawafuk. Ni panggil tawafuk. Sebab apa tawafuk? Masing-masing boleh bagi 2. 2 bagi 2 boleh 1. 4 bagi 2 1. Jadi kalau tawafuk apa nak kena buat? Tadi dia kata kalau tawafuk tadi dipukulkan wifid bilangan sinfun kepada asal masalah. Wifid je, setengah je. Wifid dia apa? Wifid je. Wifid je 2. Wifidnya apa? 2. Ni darab. Wifid dia 2 2 darab 3. Dia separuh dia. Ni apa? 2 darab 3. 1 darab 3, 1 darab 2. 2 ni 2 darab 2 4. Sekarang boleh tak bagi 4 bagi 4. Seorang dapat 1 lah. Orang tu. Nanti dia kata sini masalahnya misalnya dengan tada'al ibu dan 4 bapa muda, ibu sebapa atas ibu atau sebapa. Masalah tu 4 orang bapa muda, salah ibu dan 4 orang bapa muda ibu sebapa tu 3. Salah 3. 1 pada ibu, 1 bahagian untuk ibu. Tinggal 2. 2 tinggal baki . Tinggal 2 tawafuk dengan bilangan-bilangan bapa muda. 2 ni dengan bilangan 2 dengan 4 ni tawafuk. Tawafuk. Itu dengan setengah. Dengan nisfu, dengan separuh. Setengah. Dia bagi tawafuk dengan nisfu. Dia kadang-kadang boleh jadi tawafuk dengan 3. Kata apa? Kalau kata 9 dengan 12. Ni apa? Tawafuk ni. Tawafuk dengan apa? Ni boleh bagi 3. 9 boleh bagi 3. 12 boleh bagi 3. Ni tawafuk dengan 3. Sekarang ni panggil tawafuk dengan 2. Sebab masing-masing boleh bagi 2. Jadi tawafuk dia dengan nisfu, dengan separuh. Tawafuk dia dengan separuh. Maksudnya sebab dia dah tawafuk dengan separuh pun maksudnya ya. Sebabnya bagi darab 2. Boleh bagi 2 darab 1/2 dengan 1. 4 darab 1/2 dengan berapa? Pada 1/2. 2. Pada 1 dengan 4 bagi 2 lah. Tu. Maksud tawafuk dengan separuh. Masing-masing sebenarnya ada setengah lah.
Maksudnya dia ada setengah, masing-masing boleh bagi 2. Masing-masing boleh bagi 2. 4 darab 1/2, 2 darab 1/2 kan 2 bagi 2 lah. 4 darab 1/2 sama dengan 4 bagi 2. Masing-masing ada nisfu. Maka dipukulkan nisfu. Bapa muda itu pada 3. Nisfu bapa muda, separuh bagi bapa muda. Separuh bagi 4 apa? Separuh bagi 4 2 lah. Sebab kita dapat 2 ni rasanya. Separuh bagi 4 nisfu pada 4. Sebenarnya 2 ni. 4 bagi 2. Ni bagi 2. 4 bagi 2 dengan 2. 2 tu darab dengan 3. Nisfu je. Sebab masing-masing dia boleh bagi 2. Jadi darab separuh pada dia. Ataupun dengan kata lain, wifid dia. Wifid dia ni apa? Separuh. Wifid jadi 2 kan? 2 dengan 4. Wifid dia tadi 2. Masing-masing dia bagi 2 dengan 4. Dia ambil wifid. Wifid dia adalah 2. 2 ni darab 3. 6. Pada masalah dipukulkan nisfu bapa muda dan 1/2 daripada bilangan bapa muda ni. Nisfu bapa muda 1/2 nisfu daripada bilangan kepala yang 4. Apa? 2 lah. Setengah darab 4 2. Darabkan 2 ni pada 3. Darabkan 3. Jadi 6. Maka sah masalahnya kepada 6. Sah masalahnya. Masalah ni lah, masalah ibu dan orang bapa muda ni jadi 6. Itu lah siap. Jadi bilang selesaikan. 6 bagi 3 2. 6 dibagi 4. 4 kita bagi 4 lah. 4 boleh bagi 4. Mana seorang dapat 1. Dah, salin. Nampak tak? Nampak ni? Faham tak? Nampak? Faham? Nampak dengan mata kepala ke dengan mata hati? Dengan mata kepala tak nampak? Nampak tak? Nampak tak? Matematik ni nak latih minda kita lah. Ini cegah sikit matematik. Kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran matematik selesaikan masalah. Tak faham bincang kawan. Nampak. Sekejap depan ni kau faham baru seronok kita belajar. Depan ni lepas ni remisannya dengan awal. Kalau kita tak faham ni macam mana kita nak muzakarah tak hekah. Kita tak faham kalau kita nak baca tak matlak ke apa. Penting takkan nak lompat kot. Sampai 4 faraid kita lompat. Kita masuk hekah terus. Kita faham faraid.
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.